Oh, lu orang tak ada jemput saya lah. Itu mau buat itu Suruhanjaya keharmonian. Mau minta kesamarataan. Saya mau tanya lah. Kalau betul-betul lah, ini negara Malaysia, tak ada suka bangsa lain. Apa pasal SJKT, SJKC itu mitra tau, mitra special untuk bangsa India, masyarakat India. Tapi masalahnya sejak MIC kononnya dari 80 tahun. Ini tahun sudah 80 tahun lah. Apa apa rambut pun dia orang tak ada buat lah. Sebab kerajaan dah bagi peruntukan. Tapi lu orang sapu. Lu punya mama macam, lu punya saudara, lu punya second wife, lu punya semualah perempuan simpanan lu orang sapu. Yang kat bawah tu masih lagi, sorry to say, masyarakat India termiskin kat Malaysia. Macam mana you boleh minta kesamarataan? Kalau SJKC, mitra semua dah ada. Dalam jabatan kerajaan, semua bangsa pun ada kerja. Celah mana you mau kesamarataan? Boleh jawab ke soalan ni? Tepuk dada tanya selera. Kalau you sudah follow perlembagaan sebelum 2018, tak ada pun masalah macam ni. Sebab apa? Dengan satu parti politik, dengan puak-puak cimping saja, memecah belakang perpaduan. Dan sekarang kau nak tubuhkan Suruhanjaya keharmonian. Tak payahlah buat drama ini Joseph, ini Datuk Siwa Kumar. Tak payah you orang minta kesamarataan. Sudah Malaysia, semua dah ada. Korang kena bersyukur lah. Kalau you orang tak suka duduk Malaysia, korang tak boleh respect Sultan, tak boleh respect Agong, tak boleh respect perlembagaan, tak boleh respect bahasa Malaysia. Bukan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Kau boleh berambus ke India atau China. Itu saja daripada saya. Tepuk dada tanya selera. Saya harap lepas ini korang buat video untuk saya. Celah mana kau nak kesamarataan kat Malaysia.